Kalau kita nak berdoa untuk ramai, ya Rabbana hab lana. Ini untuk seorang Rabbi habli. Wah, macam tak jumpa. Okey, habli. Apa perkataan selepas dia? Hukman. Hukman. Apa makna hukman? Hikmah. Ya. Semua ada merujuk terjemahan. Surah apa? Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 85. Ya. Siapa ada merujuk kepada terjemahan, itu adalah penafsiran. Ada tak? Hukman maknanya hikmah. Sebahagian daripada penafsiran dia menterjemahkan hukman itu sebagai ilmu. Ya, hikmah itu juga adalah ilmu. Ya. Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Betul? Apa tanda di isim? Tanwin di hujung. Di hujung perkataan ada tanwin, bermakna dia adalah isim. Kurniakanlah oleh Engkau ya Allah kepadaku atau bagiku hikmah ataupun ilmu. Apa perkataan selepasnya? Wa. Haraf apa tu? Ataf. Apa fungsi wa? Menyambung. Apa perkataan selepasnya? Al-Hiq. Ada dua perkataan yang tuan-tuan mesti tahu, ialah ni. Ni ini makna apa? Dhamir muttasil, bermakna dia muttasil dengan apa? Dengan isim ke fi'il ke haraf? Al-Hiq. Al-Hiq ini adalah fi'il amar, tuan-tuan. Ini bukan alif lam tu. Kalau alif lam untuk isim tu rupanya macam ni. Macam tu. Nampak tak beza dia? Ini ada hamzah. Tuan-tuan ada hamzah tak? Tak ada. Oh, padan pun. Taruk hamzah. Itu hamzah qata' dia panggil. Kita kena baca dia ketika mana sambung ataupun ketika mana kita memulakan ayat. Kalau kita nak sebut satu-satu, wa al-hiqni. Kalau sambung-sambung, wa al-hiqni. Ya, tetapi kalau perkataan ni, kalau sebut satu, wa al-haqqu. Kalau sambung, wal haqqu. Ini betul-betul alif lam yang merupakan tanda isim. Yang ini maknanya kebenaran. Al-haq, hak. Orang Melayu sebut hak, dia benar, kebenaran. Tetapi al-hiq ini adalah fi'il amar. Cuba rujuk fi'il amar, diagram warna kuning semula. Syahrin, alif tu hilang. Siapa nak menyumbang tisu? Okey. Ya, ada. Memang senang dapat dengan orang perempuan. Haji Zaini nak bagi t-shirt dalam. Nantilah Haji, bila tak ada tisu. Terima kasih Kak tak ada apalah dia punya pemadam. Okey, ini beza ya. Ini perkataan al-hiq, ini ialah al-haqqu. Ini adalah isim, tetapi ini adalah fi'il amar. Al-hiq ini adalah fi'il amar. Rujuk diagram warna kuning. Apabila perkataan di hujung mati, bermakna apa dhamir dia? Anta. Mesti ada makna engkau nanti. Kerana kita kata dia adalah fi'il amar, macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak terjemahkan? Maknanya menggolongkan. Jangan tulis dulu. Saya nak tuan-tuan melatih diri macam mana nak terjemah fi'il amar. Kalau menggolongkan jadi
Golongkanlah oleh engkau. Ada lagi tak kan? Ada dah meja. Ada. Tak ada siapa yang air tak ada. Saya. Okey. Boleh beza Ini tak ada yang sebenarnya dia perkataan dia kalau tak ada alif lam dia jadi apa ni? Macam mana nak sebut? Kena tanwin lah, haqqun. Kalau tak ada alif lam dia akan jadi haqqun. Ini memang tak boleh tak ada alif lam. Perkataan dia memang alif lam tu memang asli. Ini alif lam yang bertambah sahaja. Haqqun bila disambungkan dengan alif lam dia jadi al-haqqu. Ini bukan perkataan yang kita bincangkan. Dan dia juga jauh maknanya. Kerana al-haqqu atau haqqun kebenaran. Tapi kalau al-haqqi tadi makna apa? Golongkanlah oleh engkau. Mana dapat engkau tu? Sebab anta. Cuba jalankan diagram fi'il amar. Anta al-hiq. Diagram warna kuning fi'il amar makna fi'il perintah, tetapi ini doa rayuan kita kepada Allah. Anta al-hiq. Antuma al-hiqa. Antum al-hiqu. Apa makna al-hiqu? Golongkanlah oleh kamu semua. Makna kita minta orang ramai kepada lelaki. Al-hiqu. Anti al-hiqi. Antuma al-hiqa. Antunna al-hiqna. Itu golongkanlah atau masuk. Kalau masuk macam mana nak terjemah? Memasukkan. Masukkanlah oleh engkau. Engkau tu siapa? Allah. Jadi kita terjemahkan masukkanlah atau golongkanlah. Nanti banyak sangat terjemahan dia. Seorang golong, seorang masuk. Al-haq. Itu yang saya dah padam tadi. Itu kebenaran. Ini al-hiq. Oh, dia sangat sensitif dalam bahasa Arab ni Sebab itu kesalahan di dalam di dalam membaca Al-Quran, baris bila salah dia akan jadi kesalahan tu amat besar. Bila kesalahan tu besar dia dipanggil apa? Lahnul jali. Kesalahan besar kerana dia telah mengubah makna. Kalau kita baca al-haqqu tadi makna apa? Kebenaran. Kalau kita baca al-hiq, masukkanlah oleh, jauh tak? Jauh, tak ada langsung kaitan. Sebab itulah baris sangat sensitif dalam bahasa Arab. Masukkanlah oleh engkau. Anta tadi kan? Anta tu siapa? Allah. Masukkanlah atau golongkanlah oleh engkau ya Allah. Seterusnya perkataan ni. Apa makna ni? Aku. Masukkanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Aku ni yang berdoa. Okey. Satu lagi kemahiran dhamir muttasil yang kita perlu cepat kuasai. Okey, kalau kita berdoa, ini doa ni boleh untuk kawan-kawan kita juga. Kalau kita kata masukkanlah oleh engkau ya Allah akan dia lelaki, al-hiqhu. Itu kalau kita nak doakan seorang lelaki, anak lelaki kita, suami kita, ayah kita, siapa-siapa lelaki seorang. Masukkanlah oleh engkau ya Allah akan mereka berdua. Masukkanlah oleh engkau akan mereka, akan dia perempuan. Al-hiq. Tengok betul-betul diagram. Diagram warna apa? Pink. Jangan tengok kuning lagi, sebab ini dipanggil dhamir muttasil. Leka kat kuning banyaknya kuning nampaknya tu.
Ya, ini dhamir muttasil ya tuan-tuan. Dhamir muttasil ping. Okey, semula sebab tengok tak ada perubahan tadi. Semua kuning lagi. Okey, cuba tukarkan diagram warna pink ni. Ya, masukkanlah oleh engkau akannya lelaki alhiq. Mereka berdua. Mereka. Masukkanlah oleh engkau ya Allah akan dia perempuan. Mereka berdua. Mereka. Masukkanlah oleh engkau akan engkau tak boleh. Ya, okey. Masukkanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Alhiq. Kenapa guna ni? Kerana bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isim guna ya. Kalau bersambung dengan haraf ya juga. Ini khas untuk bersambung dengan fi'il. Semula, masukkanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Alhiq ni. Masukkanlah oleh engkau ya Allah akan kami semua ini. Alhiq. Nah, apa perkataan selepas dia? Bi. Apa makna bi? Dengan perkataan kedua kena, kalau sebut satu-satu, as-salihin. Dia ada dua perkataan tu, bi haraf jar, betul ya? Kemudian perkataan as-salihin. Daripada perkataan apa tu kalau seorang lelaki yang salih? As-salih. As-salihu. Kalau baris bawah as-salihi. Boleh ya? Dia 3 baris untuk isim. Saya tulis cara orang rajin. Salihi kalau bagi bawah. Kalau bagi atas as-salih. Bermakna kalau ada alif lam tak boleh ditanwinkan. Bermakna isim boleh menerima tanwin bila dibuang alif lam. Cuba sebut secara bertanwin. Tak boleh sebut al kerana salihun. Tak boleh alif lam bila nak tanwinkan. Salihun. Kalau baris bawah salihin. Kalau baris atas salihat. Kalau kita nak pecah isim, ini adalah isim. Kalau kita nak pecahkan dia, kita boleh pecah kepada jantina dia. Lelaki dikatakan muzakkar, lelaki. Kalau perempuan dikatakan muannas. Diagram warna apa? Hijau muka surat 2. Ya? Hijau muka surat 2. Mari kita buka. Saya nak dengar macam mana orang ini boleh jadi 2 dan 3. Boleh jadi lelaki dan perempuan. Boleh? Okey, kalau seorang lelaki yang salih bunyinya as-salihu. Okey, kalau bagi depanlah. Kalau 2 orang lelaki yang salih ataupun kalau orang-orang lelaki yang salih ataupun as-salihina. Ya? Kalau lepas haraf jar, ni haraf jar kan? Ingat apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim yang selepas dia. Kalau nak baris bawahkan yang jamak tu, kita gunakan as-salihina. Jangan guna as-salihuna. Ya? Sebab kita biasa baca doa, ya, alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimina. Kita tak guna minal muslimuna. Ya? Dalam doa iftitah kita, wa ma ana minal musyrikina. Lepas haraf jar guna ya. Minal musyrikina. Jangan guna minal musyrikuna. Ya? Sebab dia guna ya kerana dia terletak selepas haraf jar. Ya? As-salihuna, as-salihuna. Kalau seorang perempuan yang baik, as-salihah. 2 orang as-salihatani ataupun kalau perempuan-perempuan yang baik as-salihah. Boleh tanwin tak? Tak boleh sebab ada alif lam. As-salihatu ataupun as-salihat.
Tak boleh tanwin bila ada alif lam. Contoh di situ ditanwinkan kerana contoh dia tak ada alif lam. Muslimah, jamak dia muslimatun ataupun muslimatin. Okey. Apa makna wa semula? Al-hiq. Golongkanlah, masukkanlah oleh engkau. Engkau tu siapa? Allah. Ni bi as-salihina, orang-orang yang salih. Sampai situ pun dah kira doa untuk digolongkan dalam orang-orang yang salih. Apa perkataan selepas dia? Wa. Maknanya ij'al. Asalnya begitu. Fi'il amar juga kan? Fi'il amar bila dhamir apa ni, hujung dia mati, bermakna hujung apa ni, dhamir dia ialah anta. Ij'al ni kalau fi'il madhi dia makna telah menjadikan. Kalau fi'il amar macam mana nak terjemah? Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah. Sebab kita merayu. Jadikanlah oleh engkau. Ya. Dia kalau ini dia panggil hamzah wasal. Kalau dalam Quran dia tanda sad. Itu wasal, maknanya dia tidak berbunyi ketika mana sambung. Kalau sambung dia waj'al. Kalau sebut satu-satu ij'al. Okey, jadikanlah oleh engkau. Engkau tu ialah Allah. Cuba jalankan fi'il amar. Diagram warna kuning. Anta ij'al. Antuma ij'ala. Semula. Anta ij'al. Antuma. Antum. Ma makna ij'alu? Jadikanlah oleh antum, kamu semua. Anti ij'ali. Antuma. Antunna. Anta. Inilah dia. Anta ij'al. Jadikanlah oleh engkau ya Allah. Lepas tu ya li. Apa makna li? Bagiku. Ada dua perkataan, lam dengan ya. Bagiku. Kemudian lisan cakap Melayu. Apa makna lisan? Lidah. Lisan, lidah. Asalnya lisanan. Tanwin. Lisanun, lisanin. Bermakna dia kalau ditanwinkan beginilah rupanya. Lisanan, lidah. Isim ke fi'il ke haraf? Apa tanda di isim? Tanwin. Tapi ni tak ada tanwin. Mesti jumpa pelajaran ni. Apabila perkataan ini iaitu lidah, percakapan ini nak disandarkan pada perkataan sebelahnya, maka hendaklah dibuang alif lam dan tanwin. Maka inilah dipanggil mudhaf. Mudhaf. Apa makna mudhaf? Perkataan yang nak disandarkan. Mudhaf dia tak boleh ada alif lam, tak boleh ditanwinkan kalau dia nak bersandar. Dan satu lagi tak boleh apa? Nun yang ada pada musanna dan jamak. Diagram warna hijau. Isim yang ada nun pada musanna dan jamak tu, muslimani, buang ni dia tu. Muslimaini, kena buang ni dia tu. Muslimuna, semua na dia tu kena buang kalau dia nak disandarkan. Okey, dia adalah mudhaf. Apa mudhafun ilaih? Apa makna mudhafun ilaih? Perkataan yang disandarkan kepadanya. Tanda mudhaf ialah 3. Kalau nak cari
mudhafun ilaih salah satu daripada dua tanda. Pertama, tengok hujung dia baris bawah. Kedua, kalau tuan-tuan jumpa dhamir M muttasil yang diagram warna pink tu, yang bertitik-titik tu, dengan I isim. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana dhamir yang muttasil dengan isim, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Saya kata perkataan Rasul. Rasul dia akan jadi mudhaf. Apa tanda dia? Tak ada alif lam tanwin semua. Dan disandarkan Rasul kepada Allah. Apa tanda Allah tu mudhafun ilaih? Baris bawah di hujung. Ini salah satu tanda dia. Kalau saya tak nak sebut Rasul Allah, saya tukarkan kepada ganti nama diri kepada Allah, iaitu Rasuluhu. Rasulnya, nya ni siapa? Allah juga. Maka ini adalah mudhafun ilaih kerana dhamir, ni dhamir melekat atau muttasil dengan ni isim. Asalnya ni isim ni. Apa tanda dia isim? Tak ada tanda. Apa? Tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Ya, asalnya dia tu ada alif lam dan tanwin. Kerana dibuang sebab dia nak bersandar, nak jadi mudhaf, maka tak boleh disebut Rasulun Allahi. Tak boleh disebut Ar-Rasulullah. Ya? Begitu juga di sini, lisan tak ada alif lam dan tanwin kerana lidah atau percakapan ini nak disandarkan pada perkataan apa? Sidqin. Makna sidqin benar. Lidah nak disandarkan kepada benar. Ya, lidah yang benar, lidah kebenaran, lidah benarlah. Okey, sidqin dia jadi mudhafun ilaih. Perkataan lidah ataupun percakapan disandarkan kepada yang benar, lidah yang benar. Apa tanda dia mudhafun ilaih? Hujung dia baris bawah. Kenapa dia ada tanwin? Sebab tak ada alif lam, dan bermakna dia ni tak nak bersandar kat sebelahnya. Kalau dia nak bersandar ke sebelahnya pula, mesti dibuang tanwin dia. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Wa ij'al, oleh engkau. Siapa engkau tu? Allah. Li, bagiku, lisana sidqin, lidah yang benar. Maknanya orang yang bercakap benar, tak penipu. Okey, sampai sini saya padam. Sambung silap strategi ni dah tak muat. Ni saya padam. Tuan-tuan dah dapat dah semua dah. Lisana sidqin. Lepas tu ya, fi. Lepas tu oh, fi. Okey, fi. Apa makna fi? Pada atau dalam. Di sini pada lah. Al-akhirina, orang yang akhir, yang kemudian. Dia lawan awal. Awal orang yang awal, yang dulu. Al-akhir orang yang kemudian, yang akhir. Ni kena rujuk kepada tafsir lah. Saya tak sempat, saya tengok kalimah ni mudah. Saya tengok, jadikanlah oleh engkau ya Allah bagiku lidah yang benar pada orang-orang yang kemudian. Ya, yang kemudian tu apa maksudnya? Macam hukman tadi, dia bukan hukum, ditafsirkan sebagai hikmah ataupun ilmu. Ajibnya ada tak penafsir? Orang yang kemudian dia tak ada nota kaki, tak ada. Jadi kita, kalau kita nak
lebih faham kita rujuk kepada tafsir. Tak apa. Kalau kecil tafsir tu buka sikit lagi besar. Tak ada lagi besar. Yang datang kemudian. Yalah kita nak betul yang kemudian, yang datang kemudian. Tapi apa maksud dia lidah yang benar pada orang yang datang kemudian. Ya? Nanti kalau sempat nanti saya cuba rujuk kepada tafsir. Minggu depan saya hutang. Minggu depan cuti. Hari buruh. Kakak buruh ke? Ya. Saya yang buruh. Macam mana semua? Cuti sebab anak-anak balik ya. Cucu-cucu kan. Macam mana? Apa pendapat tuan-tuan? Sambung. Ha? Boleh tak saya nak tengok, bukan undi, saya nak tengok je. Nak tengok penghutang suara. Nanti saya buat keputusan dengan perasaan saya. Siapa yang nak cuti katakan? Oh macam tu okey, tak apa. Oh berarti kat tu. Ya. Bawa laki kat sini. Nanti kita cerita. Saya tengok tadi tak berapa ramai Okey, tak apa tuan-tuan. Abaikan dulu. Al-akhir makna orang yang kemudian. Ni berapa orang ni? Satu orang. Lelaki ke perempuan? Kalau seorang lelaki yang kemudian disebut al-akhir. Ya, al-akhiru, al-akhiri dan juga al-akhirah. 3 baris itu. Okey, gunakan diagram warna hijau. Hijau. Pecahkan dia. Kalau seorang lelaki yang kemudian disebut al-akhiru. Kalau 2 orang ataupun kalau jamak dia al-akhiruna ataupun kenapa guna al-akhirina? Kerana terletak selepas harf jar. Kalau ia terletak lepas harf jar, tidak boleh guna al-akhiruna, guna al-akhirina. Itu undang-undang tadi kan. Sebab kita dah baca tadi B harf jar yang 9 tu, selepas dia mesti guna ya. Kita tak boleh guna bis-salihuna. Kita guna bis-salihina fil akhirina. Ingat 9 harf jar tu ya, yang dia akan sentiasa berfungsi membarisbawahkan isim yang selepas dia. Tetapi untuk kalimah jamak, cara dia baris bawahkan ialah menggunakan kaedah ya. Sebab dia ada 2 pilihan saja. Al-akhiruna. Satu lagi al-akhirina. Jangan buat pilihan ketiga sebab tidak wujud. Ya, maka pilihlah al-akhirina untuk perkataan yang terletak selepas harf jar. Okey, kalau seorang perempuan yang kemudian disebut al-akhirah. Jadi perempuan ni akhirat lah ni. Yaumul akhirah. Makna itu hari yang kemudian, ya. Itu. Tetapi ini perempuan yang kemudian al-akhirah juga sebutan dia. Kalau 2 orang al-akhirah tani ataupun kalau perempuan-perempuan yang kemudian al-akhirah tak boleh tanwin al-akhiratu ataupun al-akhirati. Jadikanlah oleh Engkau ya Allah bagiku lidah yang benar pada orang-orang yang datang kemudian. Habis dah doa ni? Ada lagi. Yang datang kemudian, yang kemudian sama. Untuk penafsiran nanti kita kena rujuk kepada kitab. Kitab tafsir. Okey, seterusnya apa tuan-tuan? Wa ij'al. Perkataan dia berulang lagi tuan-tuan, tak nak ulang banyak-banyak. Apa makna wa? Ij'al. Jadi.
Menjadikan. Macam mana? Jadikanlah oleh engkau. Fi'il apa tadi? Amar. Apa tanda fi'il amar? Tanda mati di hujung, bermakna dhamir dia an. Sebab tu maknanya jadikanlah oleh engkau ya Allah. Apa perkataan selepas dia? Ya? Min. Ha? Oh, ni. Kena sambung tak? Kenapa sambung? Sebab namanya dhamir yang bersambung, yang melekat. Ni bermakna ini dua perkataan yang digabungkan. Pertama, ij'al. Kedua, ni. Bermakna ni mestilah melekat dengan apa ni? Ij'al ni apa? Fi'il ke isim? Isim. Sebab ini hanya khas dicipta untuk melekat dengan fi'il. Jadikanlah oleh engkau ya Allah ni akan aku. Kalau jadikanlah oleh engkau ya Allah akan kami, ij'alna. Jadikanlah oleh engkau akan dia lelaki, ij'alhu. Nampak tak tu? Diagram warna apa tu? Pink kena cekap ya. Menunjukkan cekap ialah diagram tu tak tercampak. Tercekaplah pegang tu ya. Kalau tercampak kat depan, itu tak cekap. Okey, jadikanlah oleh engkau ya Allah akan dia, ij'alhu, akan mereka berdua, mereka ij'alhum. Jadikanlah oleh engkau ya Allah akan dia perempuan, dia berdua, mereka ij'alhunna. Okey, jadikanlah oleh engkau ya Allah ni akan aku. Apa perkataan selepas dia? Min. Haraf apa? Haraf jar. Ingat lagi haraf jar? Cuba sebut tuan-tuan. Yang pertama min, kedua ketiga empat ila, kelima enam ka. Ka. Kalau sebutan dia ka, dia tak ada ki Okey, ketujuh ke-8 ke-9 ataupun li. Dua baris itu digunakan Okey, min haraf jar. Haraf jar, apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim yang selepasnya. Apa dia? Wa ra sa ti. Warasah dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia? Baris bawah. Lagi dia terletak selepas haraf jar. Ingat Okey. Ingat yang pertama tanda isim ialah alif lam, diagram warna hijau. Cuba ulang kaji. Tanda isim pertama alif lam di pangkal, contohnya al-akhiri. Kedua tanwin, contohnya hukman. Itu mesti isim. Ketiga baris bawah di hujung, sidqit warasati. Keempat mudhaf, contohnya lisan. Dia tak nampak tanda isim kerana dah ditanggalkan apa? Alif lam dan tanwin. Asalnya al-lisan ataupun lisanan, tetapi dia ni tetap dikenali isim kerana dia mudhaf. Mudhaf tu bermakna dia adalah isim yang dibuang alif lam dan tanwin. Asal dia ada alif lam dan tanwin. Dan yang keempat, yang kelima, apa tanda isim? Apa saja terletak selepas haraf jar. Min. Warasati mesti isim. Lagi al-akhirin mesti isim kerana dia terletak lepas haraf jar. As-salihin mesti isim kerana dia terletak selepas. Maka tuan-tuan perlu ingat dia 9 haraf jar itu, kerana haraf jar ini berada dalam mana-mana ayat dalam bahasa Arab. Ada ayat bahasa Arab, ada ayat Al-Quran, di situ adalah haraf jar.
Ya, dia sangat penting. Warasah. Warasah ini ya tuan-tuan adalah kalimat jamak. Ni saya nak padam ni. Saya nak tunjukkan jamak. Kalau jamak yang tak ada waw nun, tak ada ya nun, tak ada alif ta, itu dipanggil jamak apa? Taksir. Diagram warna apa tu tuan-tuan? Hijau. Warna hijau. Kita pernah bermain tak dengan jamak taksir? Pernah tak bermain? Pernah. Ha? Okey, isim. Kalau lelaki dipanggil muzakkar. Lelaki. Kalau perempuan dipanggil muannas, iaitu perempuan. Kalau satu dipanggil mufrad. Kalau dua dipanggil musanna. Kalau lebih pada dua, jamak. Jamak terbahagi kepada dua. Pertama jamak. Jamak salim senang saja nak kenal dia. Tengok hujung dia ada waw nun, muslimuna, ataupun ya nun muslimina. Kalau untuk perempuan ada tanda alif ta. Muslimatun, muslimatin. Itu adalah tanda jamak salim. Tetapi ada satu lagi dipanggil jamak taksir. Ya. Ini dia tak ada kaedah. Ini tidaklah dirujuk kepada kamus ataupun tanya orang Arab. Orang Arab yang boleh bahasa Arab. Ya? Okey. Dia akan bagi tahu kepada kita apakah jamak dia. Kerana dia dipanggil di sini sima'in. Kita hendaklah mengambil dia apa yang kita dengar daripada orang Arab. Ya? Tak boleh direka-reka. Misal kata ustaz, ustazun. Ya? Seorang ustaz laki ke perempuan? Laki. Kalau perempuan ustazah lah. Okey. Seorang ustaz disebut ustazun. Kalau dua orang ustazani ataupun ustazaini. Diagram warna hijau Kalau jamak dia tak boleh guna waw nun ya nun, sebab tidak disebut oleh orang Arab. Jamak kepada ustaz ialah asatizah. Okey. Ruang dia tidak mencukupi. Okey, saya padam di sini. Jamak pada ustaz kalau disebut asatizah itu dipanggil jamak apa tadi tu? Jamak taksir, asatizah. Walaupun ada ta marbutah tetapi dia tetap jantan. Sebab dia adalah jamak daripada ustaz. Ini dipanggil jamak taksir. Okey, asatizah. Okey, kalau seorang yang alim disebut alimun, alim. Kalau dua orang lelaki yang alim, alimani, ataupun kalau jamak dia, tuan-tuan dah cakap Melayu dah, ulama. Itu adalah kalimah jamak daripada orang alim. Ulama. Makna ulama ni ialah orang-orang berilmu, orang-orang alim. Ini dipanggil jamak apa? Taksir. Dia tak ada, bukan disebut alimuna alimin. Tak Kalau imam, tahu imam? Cakap Melayu dan Arab sama. Seorang imam disebut imamun. Dua orang imam, imamani, ataupun imamaini. Kalau beberapa orang imam, siapa tak jawab lebih selamat. Sebab ini contoh jamak taksir. Ialah dia jamak dia a'immah, a'immatun, imam-imam. Ada ta marbutah pula kan? Ya, sebab Arab punya hal lah. Ikut je dia. Dan tak boleh nak komen apa pula lelaki ada ta marbutah. Kenapa ustaz jamak dia asatizah? Imam jamak dia a'immah. Itu dia punya hal.
Kita sebab belajar bahasa dia, kita kena ikut dia. Ini tak boleh nak komplain Tengok kamus, ikut dia. A'immah jamak dia. Okey, kalau seorang waris disebut pewaris warisun. Pewaris Okey, cuba jalankan. Seorang pewaris lelaki, dua orang ataupun jamak dia tuan-tuan dah tahu. Itu dia warasah. Warasah itu adalah kalimah jamak, maka dia jamak apa dipanggil? Yang ini tuan-tuan tak tahu tak apa sangat. Perkataan warasah ni saya pun tak confident. Saya kena merujuk kepada kamus. Rupanya saya tengok dalam kamus dia adalah jamak daripada perkataan waris. Jadi kalau warasati maknanya apa? Pewaris. Dia adalah jamak pada waris. Dia tetap lelaki Tetap lelaki walaupun ada tanda ta marbutah. Itu tidak dapat nak dipertikaikan. Ini semua yang saya tunjuk ni adalah contoh jamak apa? Taksir yang kebetulan disebut oleh orang Arab ada ta marbutah di hujungnya. Sedangkan dia orang ni semua memang adalah lelaki-lelaki yang sejati. Sebab ini adalah daripada perkataan apa? Ustaz. Ini daripada perkataan alim, seorang lelaki yang alim. Ini daripada perkataan imam. Ini daripada perkataan waris. Jadi ini semua cakap Melayu. Tak ada satu, tuan-tuan tak payah saling makna lah. Buat malu je. Sebab kita orang Melayu mesti tahu makna ni. Ini bersungguh tulis makna asatizah. Ustaz lah ni. Ni alim, ni imam, ni waris. Cakap Melayu semua. Memang penggunaan bahasa Melayu ni sangat banyak ya? Asatizah tak biasa tapi ustaz biasa. A'immah tak biasa tapi kita guna mufrad. Cuma Melayu ni dia tak tentu hala. Kadang guna jamak, kadang guna mufrad. Orang alim dan seorang datang, ini ulama besar ni. Dia seorang kita kata ulama. Para alim ulama ada para dia menjadikan jamak. Alim. Kita pun orang Melayu sebut orang alim. Ulama itu makna jamak. Orang-orang alim. Dah belajar bahasa Arab ni, terjemahkan dengan betul. Okey. Warasati makna apa warasati? Pewaris. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Tanda isim? Baris di bawah. Tetapi tak ada pun alif lam dan tanwin. Nak bersandar. Bersandar ni disebut apa dalam bahasa Arab? Mudhaf. Ini kalau ejaan dalam bahasa Arab mudhaf. Perkataan yang nak disandarkan. Saya tak pastilah betul ke mudhaf. Kalau nak tahu dia mudhaf, tuan-tuan kena tahu ni mudhafun ilaih sebelahnya. Apa dia? Jannati ya? Jannati makna apa? Syurga. Sebuah syurga ke? Atau banyak? Banyak ke sebuah? Kalau ini sebuah diagram hijau, sebuah syurga iaitu sebuah kebun, taman disebut jannah. Kalau dua buah jannatani ataupun jannataini. Kalau jamak dia jannatun atau jannatin. Dua harakat panjangnya. Ini ada alif tak? Tak ada, bermakna sebuah lah daripada pewaris syurga. Dia isim ke fi'il ke haraf?
Kenapa dia baris di bawah? Mudhafun ilaih. Kalau kita ingat tanda mudhafun ilaih, maka kita tahulah, confirmlah bahawa dia ni boleh jadi mudhaf, boleh jadi mudhafun ilaih. Apa makna warasati jannati? Syurga. Kenapa dia tidak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia nak jadi mudhaf. Dia mudhafun ilaih sebab dia bagi bawah. Sekarang ni saya tanya dia, kenapa jannah ni tak ada alif lam dan tanwin? Dia nak bersandar. Bersandar kat sebelah belah. Berapa kali boleh sandar? Seberapa banyak boleh disandar? Selagi mana tak tamat ayat tu, sandar boleh. Jannati nak disandarkan kepada apa? An-Na'im. Cek dulu, An-Na'im sah tak jadi mudhafun ilaih? Sah. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah. Okey, sah lah. Kalau sah, saya kata ini mudhaf. Saya tulis Melayu pula jangan pening pula. Supaya saya tulis Melayu, tuan-tuan rasa lapang sikit. Tulis Arab, rupanya tulisan dia macam ni. Lama-lama okeylah, semua okey. Saya cubakan buat pelajaran yang mesra alam, mesra pelajar. Sebab tuan-tuan ni semua orang Melayu, saya akan cuba tulis Melayu banyak sikit sampailah tuan-tuan tak gemar kat macam ni, mengelirukan. Nanti saya tulis Arab lah. Jannati na'i. Ada alif lam tak? Ada. An-na'i. Ya, dia baris bawah. Kenapa ya? Mudhafun ilaih. Tetapi tak ada pun tanwin. Sebab ada alif lam. Maka dia jadi mudhafun ilaih. Bermakna dia mudhaf ni, dia bersandar kepada dia ni. Tetapi yang berdua ni bersandar kat situ. Warasati disandarkan kepada jannah, pewaris syurga. Syurga disandarkan kepada An-Na'im. Apa makna An-Na'im? Syurga yang penuh nikmat, yang penuh nikmat. Ada yang menyatakan itu Na'im tu memang tu sendiri adalah nama sebuah syurga, macam Al-Firdaus, An-Na'im, Al-Ma'wa. Dua-dua boleh. Yang penuh nikmat. Jannat itu dia mahukan dua watak lah. Yang bernilai ada. Ya, dia pegang dua watak. Kakak buat istilah baru pula. Betul tu kakak. Dia dua peranan. Peranan tu watak lah ya. Betul lah. Mudhaf, dan dia adalah mudhafun ilaih. Dalam masa yang sama dia mudhaf, dan sebelahnya akan jadi mudhafun ilaih. Boleh. Biasa akan berlaku peranan dua watak yang disebutkan oleh kakak. Okey, cuba kita terjemahkan daripada awal. Ya, tengok papan putih je. Jangan tengok kat situ. Kat situ untuk rujuk balik rumah bila terlupa. Tengok papan putih. Ya. Cuba terjemahkan. Rabbi hab. Jangan terkelip kat bawah sini je. Siapa nampak terkelip tu, dia meniru. Kurniakanlah oleh engkau. Engkau tu siapa? Allah. Li bagiku. Hukman, hikmah ataupun ilmu. Wa al-hiq, golongkanlah atau masukkanlah oleh engkau. Engkau tu siapa? Allah. Ni aku yang berdoa ini. Bi as-salihina wa ij'al li lisana sidqin, lidah yang benar, fi al-akhirina, orang-orang yang terkemudian, wa
ij'al ni akanku, ya, akan aku. Kalau bagiku begini, ya. Okey, kalau ni sambung waj'al, ya. Kalau sebut satu-satu baru wa ij'al. Tapi kalau kita doa terus waj'al. Waj'al ni jadikanlah oleh engkau ya Allah akan aku min warasati, jamak kan, jannatin na'im, syurga yang penuh. Amin. Cuba kita doa untuk ramai pula. Ya tuan-tuan, sila tukarkan Rabbi, Rabbana, hab lana hukman wa alhiqni wa alhiqna waj'al lana. Ni adalah semula waj'al lana lisana sidqin fil akhirina waj'al, bukan lana, waj'al na. Ini lana ni sebab ada bersambung dengan lam, ini ninna saja. Waj'alna semula min warasati jannatin. Sana tu tukar. Tak. Lidah satu ya. Satu lidah kak nak tukar tak? Ya. Jadikanlah bagiku lidah-lidah yang benar, ya. Oh, lidah yang benar. Satu lidah ya. Jadikan kami satu lidah. Terpulang. Saya rasa yang ni pun boleh, tapi kalau kakak nak jamak, saya bagi tahu jamak dia lah. Mari kita jalankan. Lidah. Satu lidah disebut lisanun. Kalau dua lidah lisanani ataupun ya, kalau jamak dia disebut dalam kamus al-sinah. Al-sinah ta. Okey? Dia akan jadi al-sinata sidqin, lidah-lidah yang benar. Al ada hamzah, al-sinah. Ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Yang ini memang sensitif perkataan ni. Kalau siapa baca tak betul, dia macam-macam boleh jadi. Ya, ini nak menunjukkan kesensitifan baris dalam bahasa Arab. Okey, mari kita tengok perbezaan. Kalau kita sebut as-sanah, as-sanatu, ini maknanya tahun. Ya, sanah. Kalau kita bariskan begini, as-sunnah, as-sunnatu. Oh, as-sunnah itu apa? Sunnah itu iaitu jalan yang dibawa oleh Nabi. Cara Nabi solat, cara Nabi berpakaian, cara Nabi makan, cara Nabi bermasyarakat, ya. Itu sunnah. As-sunnah. Tetapi kalau kita baca as-sinah, sinah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Orang Masjid Putra Masjid apa? Kelana Putra. Ya, Kelana Putra. Apa makna sinah? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Apa dia? Mengantuk. Tu, sinah. Ya? Ayat kursi. Allah itu tidak ditimpa perasaan mengantuk dan tidak juga tidur.
tu sinah. Kalau tak ada baris, semua huru-hara ni. Kalau yang ini al-sinah. Apa makna al-sinah di sini? Lidah. Cumanya yang ini ada hamzah. Yang lain semua tu adalah alif lam tanda isim. Ya. Yang ini bukan tanda alif lam ni. Kalau nak alif lam, taruh satu alif lam lagi. Al-sinah. Baru dia jadi alif lam. Al-sinata. Macam tu. Macam al-hik tadi lah. Lebih kurang. Inilah kesensitifan di dalam perkataan bahasa Arab ya. Sebab itu di dalam hukum tajwid, mana-mana ayat yang kita baca silap baris akan menjadi kesalahan yang amat besar. Sebab kalau sanah tahun, kalau sunnah jalan, kalau sinah mengantuk, kalau al-sinah lidah. Tak ada kaitan langsung antara satu sama lain. Baris. Okay. Ini Kak Su punya soalan lah ni. Meleget-leget. Kongsi lah. Saya ni suka meraban sikit. Tanya satu meraban, pergi terbang. Terlupa dah. Sebenarnya kita nak sambung doa yang seterusnya. Sekarang ni pukul apa? Tadi 10 minit. Kakak nak cepat buat kek balik. Okey. Seterusnya Rabbi. Apa makna Rabbi? Wahai Tuhanku. Ya? Dia baris bawah tu kenapa? Sebab sebenarnya ada ya selepas dia tu ya. Asalnya Rabbana. Jadi dia bagi bawah kerana selepas dia ada ya yang tak nampak. Ada ya di sini dan ada ya di sana. Ya? Tuan-tuan nampak tak ada ya di sini? Nampak. Hanya orang yang kasyaf saja nampak. Ya di sini makna apa? Wahai. Ya di sini maknanya aku. Itu sebab tu kita sebut ya Rabbi. Apa makna Rabbi? Apa perkataan selepas dia? Auzi'. Macam tu asalnya, macam tu. Auzi'. Fi'il apa tu? Fi'il amar. Bila hujung dia mati, maka dhamir dia mesti anta. Okey. Auzi', mengurniakan. Ya. Kalau nak terjemahkan dalam fi'il amar, rayuan dan perintah, macam mana? Kurniakanlah oleh engkau. Ya? Berilah oleh engkau, kurniakanlah oleh engkau. Auzi'. Cuba jalankan fi'il amar. Anta auzi'. Antuma auzi'an. Antum auzi'u. Dari warna apa ni? Kuning. Mesti cakap kuning ya. Kurniakanlah oleh auzi'u. Antum mana apa? Kamu. Itu kalau kita merayu kepada orang ramai. Ya. Kalau kita merayu kepada seorang perempuan, auzi'i, sebab kita gunakan anti. Kurniakanlah oleh engkau wahai ya orang perempuan. Okey, antuma auzi'a. Antunna auzi'na. Kalau anta auzi'. Ya, inilah kurniakanlah oleh engkau. Engkau tu siapa?
Allah. Apa perkataan selepas dia? Ni. Baru kita sambungkan ni. Ni makna apa tadi? Akan aku. Auzi'ni maknanya kurniakanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Mesti nampak semua tu ya. Kurniakanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Apa